so much. Kak nak cakap ada sedikit berita gembira. Farah dah payment separuh harga kereta tu. Sikit lagi sebab tak boleh nak transfer semua. Siapa bagi RM20 ni? Akak Aida. Thank you so much. Jangan pancing-pancing orang dengan duit lah Jangan Kak, thank you so much. Semoga abang kakak yang tolong Farah ada dengan Farah daripada awal sampailah hari ni. Banyak mana pun akak abang pernah bagi Farah, sikit ke banyak ke, Farah bersyukur sangat. Terima kasih. Farah rasa macam tahun ni tahun Farah kot. Bertahun-tahun rasa susah. Maksudnya bukanlah susah yang tak boleh makan. Semua maksudnya bertahun-tahun kita struggle. Tapi tak sangka dalam tahun ni, dalam masa siapa tu? Sekejap Kak Terima kasih Kak. Dalam masa yang sama dapat rezeki yang macam banyak sangat. Dapat pergi umrah, dapat apa lagi orang cakap? Banyaklah sangat Kak bagi Farah. Kalau akak pun ada follow Farah daripada ni, akak pun tahu Farah macam mana. So Farah rasa macam lepas tu paling tak sangka sebenarnya kereta tu nak keluar, kalau boleh nak keluar masa raya tahun depan. So masa raya tahun depan dah tak perlu sewa kereta, dah ada kereta. Tiba-tiba 1-2 malam macam tu je dah boleh cukup duit. So terima kasih banyak abang kakak. Semoga abang kakak murah rezeki, sihat selalu, Allah mudahkan urusan, Allah gantikan dengan lebih berganda-ganda lagi rezeki yang dari rezeki yang abang kakak kongsi dengan Farah selama ni. Dan semoga abang kakak sihat selalu. Lepas tu semoga abang kakak dapat pergi umrah dan haji, masuk surga kita semua. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Lagi sekali diingatkan, jangan kita ungkit-ungkit tahu kalau nanti kita dah tak kawan lagi. Okey? Ungkit-ungkit kita dah tak kawan, mana tahu. Semoga abang kakak selalu ikhlas dengan Farah. Amin. Anji kat abang Mak dah tahu ke? Dah tahu dah Kak ni budak-budak ni semua pergi cerita dengan dia. Benci. Suka. Rasa tak jadi nak surprise dah. Benci ni. Orang baru nak surprise. Dia dah minta orang bagilah. Kak, lepas tu dah dapat, dah beli. Dah minta orang bagi. Dah cukup, dah beli. Akak dapat apa? Akak dapat apa? Lepas tu nak cakap duit telefon. Diam jap cicak. Ada seorang hamba Allah ni, nama dirahsiakan. Nantilah. Nantilah. Okey? Tak apa, nanti saya bagi cerita dengan akak. Okey? It's okay lah, nantilah. Tak ada apa. Diam semua. Tak ada apa. Akak, thank you so much, Kak. Akak, saya selalu doa untuk akak-akak yang rasa macam kau dah minta tu, kau dapat lah apa semua. Mungkin ada sedikit rasa dekat hati akak tu. Mungkin rasa cemburu dengan rezeki orang. Saya selalu doakan semoga akak juga dapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. So nanti daripada situ akak akan faham makna rezeki. Okey? Semoga nanti kita ni tengok orang lain dapat rezeki, kita pun doa yang kita nak rezeki tu. So nanti tak adalah kita rasa iri hati dengan rezeki orang. Bila kita tak iri hati dengan rezeki orang, bila kita tak iri hati dengan rezeki orang, rezeki kita pun tak sangkut-sangkut Kak bang. Tapi sebab kita ni orang dapat rezeki lebih pun kita sabar tu. Macam tu kan. Yang ni aduh. Yang ni itulah. Ada yang ni aduh. Akak Suhaila bagi RM10. Farah buat beli curtain
So aku beli langsir ke? So aku beli langsir. Kereta aku dah cantik-cantik. Dia suruh aku pakai langsir kat kereta aku, Kak. Kereta aku dah cantik-cantik. Dia suruh aku pakai langsir dekat kereta aku. Kena akak ni sekarang. Ha? Kereta aku tu dah cantik-cantik nak pakai langsir. Serius lah. Apa cerita? Mana ada cerita? Abang Anas. Abang Anas, I miss you so much. Kak. Akak yang bagi pause ni Farah nak tanyalah. Akak ni memang jenis macam masuk dalam live, bagi pause, lepas tu senyap je Nak tanya je. Sebab dah berapa kali macam gitu je perangai akak. Akak memang macam masuk, bagi, dah. Macam tu dia macam tunaikan kewajipan je Faham. Oh. Faham. Farah tak nak layan. Pandai cakap. Kak Ida tu pun saya layan dia tau. Kak Ida tu. Mana tak Kak Ida tu? Ada ke tidak dia malam ni? Dah tidur agaknya. Terima kasih abang kakak selalu baik-baik dengan Farah. Seronok rasa, Kak. Seronok rasa hati ni. Farah tak layan perempuan. Farah invite lah Abang Anas. Dia tak ada. Dia tak request kat Farah. Farah tak boleh nak request kat dia. Kau adalah. Sibuk je. Suka je. Mana mesej dia ni, Kak? Kak? Oh, ini Mana ada. Dia tak angkat lah, Kak. Dia dah tidur lah. Dia kan dah berusia. Dia kan cakap dia tidur pukul 11 kan agaknya. Dia dah tidur. Dia dah tidur lah, Kak Bang. Okay lah. Dia dah tak sayang Farah kot. Farah, kenapa live lewat? Memang, Kak, kalau tak letih nak layan perempuan-perempuan gila, Kak. Memang letih nak layan. Siapa bagi Kak Ida? Thank you so much. Wow. Itulah tidur tak baiklah, kacau. Biarlah. Dia tidur dah. Esok-esok lah kita call esok Dia tidur, Kak Bang. Dia live? Dia tengah live ke sekarang? Dia dah tak sayang lah. Oh, petang tadi. Dia tak sayang Farah lah, Kak. Kita ni memang sama-sama perempuan. Tapi saya tak serabut macam Kak. Saya tak macam tak reply message je. Dah ni kenapa tak reply ni, dekat mana, dia tak sayang ke ni. Kalau saya jadi ni, kita tak sama, Kakak. Tak sama. Kau je yang suka macam tu. Aku kalau dia tak angkat phone, aku tak tanya pun dia, kenapa tak. Tanyalah juga dalam live tu, tapi dah lah habis itu je tanya kenapa tak angkat phone semalam. Sekejap lagi dia kata dia pun call orang tak, dia call pun saya tak angkat. Kenapa tak ada beg kuning, Kak? Beg kuning habis hari ni. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah rezeki hari ni. Farhan, tak cerita apa? Cerita apa? Tak ada cerita. Tak ada. Tak ada. Tak ada.
Jatuh cinta memang manis. Apa lagi? Ada kamu di... Ada. Tak ada apa pasal telefon. Kita kan adik-beradik. Kereta warna apa? Okey lah. Sebab akak abang dah melabur kan. Kenalah bagi tahu je tak? Kereta warna biru. Warna biru apa kak? Biru. Biru gelap tu. Tak tahu lah biru apa nama dia tu. Yelah tak kisahlah tu. Apa-apa je lah yang penting biru lah. Kenapa plastik dah tak pink? Ya Allah. Plastik ni kalau warna apa pun, engkau tak kunyah kan kakak? Betul tak? Kalau pakai plastik LV sekalipun, kau tak kunyah-kunyah betul. Kau makan yang dalam dia kan? Betul tak? Jadi apa masalah dia kak kalau plastik ni warna putih? Sama juga kan? Aduh yai. Oh, dua kali live sampai subuh weh. Sudahlah. Jangan bukan-bukan. Nak layankan kau sampai subuh pukul berapa kau nak pergi kerja? Mai. Sudah. Dah nak tak payment seorang live sampai subuh. Mana boleh kira dengan payment kereta tu? Asing lah. Esok Melaka je cuti kakak. Kau jangan tiba-tiba kau kerja dekat KL pun kau kata kau duduk Melaka. Esok Melaka je cuti. Malas kerja. Serius lah kak. Wani carry kau malas kerja. Wani carry pula. Betul lah. Wani apa tadi akak tu? Apa ni? Farah Melaka ke? Farah Melaka. Tapi akak macam tak nampak Melaka sangat kan? Betul tak? Tak nampak macam Melaka sangat kan? Sebab Farah simpan. Farah macam kira macam Farah ni Melaka fake. Farah ni kira macam Melaka fake kat bang. Okay? So macam tak nampak macam Kelantan kan? Sopan, baik betul. Saya macam tu tak lawa ni. Nampak macam Kelantan macam tu kan? Tapi Farah Melaka. Pak saja je. Esok hari gaji Farah. Farah tadi order 500 gram lupa nak tulis. Gigi dah habis kak. Gigi tak ada lebih. Pasal mak punya gigi tu dah cabut apa semua kan. Gigi limited. Adalah buat rasa-rasa sikit. Limited je lah tu kan kak Akan Nazihan RM8.88. Apalah. Thank you so much kak. Kalau ada lagi ulu lagi. Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam kak. Nanti Farah jadi datin ke? Kalau fikir-fikir kan, kalau dia nikah dengan saya pun nikah dengan dia, betul lah jadi datin. Kalau nikah dengan orang biasa-biasa tak adalah. Masih lagi Farah je. Tak kisahlah dengan siapa-siapa, yang penting nikah. Lama kot tunggu. Tak kisahlah dengan yang mana-mana pun. At least orang cakap menikah dah juga. Kak At least macam menikah dah juga. Akak Syazana RM10. Thank you so much. Itu je yang poin dia yang benarnya. Yang penting nikah je lah. Tak kisahlah datin ke. Ikutlah apa-apa pun. Poin utama dia nikah je. At least.
Ya, at least nikah. Tak nak lah macam kau bujang je tak ada orang nak. Itu yang bila orang tak live mekak je tahu. Tadi Abang Anas cakap dia nak kahwin 4 tau Farah. Kau Kak, kalau kau masuk live dia, ni aku pesan dengan kau ni Kak. Kalau kau masuk live dia, dia cakap dia nak kahwin 4, kau cakap dengan dia, suruh dia tengok balik gambar yang dia post dekat story tu. Okay? Suruh tengok balik. Dia baru keluar dengan aku tu daripada pukul 11 sampai pukul 4 petang. Dia dah duduk mencangkung depan KLCC. Kau cakap dengan dia, cakap, bang, Farah kata abang tu dah berusia. Besok kalau dah kahwin, kalau ada rezeki anak, abang nak jaga anak tengah malam tukar lampin pun tak tahu lagi abang sanggup bangun ke tidak. Cakap dengan dia siap-siap supaya dia sedarkan benda tu. Pesan dengan dia. Sebab kadang-kadang saya tak masuk live dia. Memang tak tahu pun bila masa dia live. Dan aku masuk kadang-kadang adik dia yang live kan. Jadi akak suruh dia ingat balik benda tu. Cakap, bang, abang ingat tak bang? Masa abang keluar dengan Farah yang sekejap tu je bang. Itu baru seorang dengan mak dia. Okay. Tu baru seorang dengan mak dia. Abang dah mencangkung depan KLCC. Abang bayangkan. Okay, abang bayangkan kalau dah 4 besok. Risau abang jalan mengengkang. Bersepah jalan. Sebelum ni, masa single ni jalan elok nampak teratur je. Sampai kadang bini 4 jalan kat dalam KLCC tu dah berkepak je macam ni. Suruh dia fikir balik. Okay. Tak kisahlah dia nak kahwin dengan siapa pun. Tak kisah. Cuma cakap dengan dia, macam sebelum cakap tu fikir dulu cakap dengan dia. Dia pula ingat umur dia baru 20, 22, 23 je tak? Akak Nur Akila bagi RM10. Farah, love you so much. Sebab hiburkan akak. Terima kasih, Kak. Kalau saya tahulah hiburan ni boleh datangkan duit. Daripada dulu lagi saya berhibur. Tak adalah saya marah je. Ada tabung apa malam ni? Tak ada tabung. Tapi kalau ada yang dah simpan-simpan tu, ulu-ulu lah sikit. Duit pun dah makin kurang. Berapa hari bulan Farah pergi umrah? Berapa hari bulan Kak? 4 hari bulan. Akak doakan hantar nanti sampai kat sana, kat sini. Akak doakan urusan saya dipermudahkan. Dapat umrah yang mabrur apa semua. Lancar kat sana, sihat. Kat sana saya pula doakan abang kakak. Okay? Flight jam berapa? Nanti kan kau sibuk beratur. Ada juga selawat ni kan. Baru ini hari kat selama berapa tahun dekat TikTok ni baru tahu. Bukan yang lain semua lagu yang lara dia orang bagi Kak. Akak lah seorang ni bagi macam yang bagus lah akak ni. Yang lain semua macam etan je. Akak bagus lah tau. Terima kasih Kak. Semoga murah rezeki. Akak Nur Azimah 10 sen duit tabung halalkan Abang Anas. Kak, terbalik. Dia yang jantan. Dia yang bertelur. Kalau nak kahwin dia lah guna duit dia. Yang aku nak kena menabung daripada 10 sen ni dah kenapa? Dia lah yang kalau Farah lah yang nak kena menabung daripada 10 sen ni Kak. Sampai kita keluar duit pencen besok ni Sampai keluar duit pencen besok ni belum tentu kita dapat yang kahwin dengan dia. Kalau nak buat sikit-sikit ni Terima kasih Kak, terima kasih. Terima kasih lah, tak kisah pun berapa tu. Masalahnya rimak tu je.
Mak dah pakai gigi palsu ke Farah? Itulah Farah nak main si klinik tu. Buat diam je. Senyap je. Dia dah buat lari ke apa gigi orang tua tu? Alamak. Saya nak kena hantar gambar IC saya ni kat bang. Aduh lah. Ni lah salah satu ni. Salah satu. Contoh. Contoh. Baru cakap. Terima kasih Kak. Semoga berrezeki. Lah Kak cakap ni aduh Akak Faizah bagi Syed pasang Asus. Asus tu apa Kak? Pasang Asus untuk S70. Boleh join event Proton Day. Akak RM150 untuk tepak-tepak duit Siri Junjung. Tepak Siri apa semua. Aduh, tepat duit Siri. Aduh, sayang, yang penting bisa makan kekurangan. Nganga tengah live Nganga. Lupa tadi. Dia tidur tadi. Nanti yang bagi Yang bagi IC tu. Farah flight pukul berapa Farah? Tak payah. Tak payah tahu. Flight pukul berapa lah. Duduk naik kapal terbang apalah. Sekarang orang dengan nak bawa beg gundur ganda dengan tak mana-mana jubah aku pun tak ke mana-mana dengan tudung labuh aku tak ke mana-mana. Kau pula Farah nak bergambar Farah nak gambar. Tak payah. Bagilah aku bertenang-tenang dekat KLIA tu Kak. Dah lah kursi tak ada apa semua tak ada. Payah dekat KLIA tu. Okay. Okay. Alamak, Masya ada ke? Nak minta blog tu. Ada tekad tahu pula. Ayo berbuat. Sangkuni bareng dan aku tok berabot. Dosa kami, lindungi keluarga kami setiap hari. Terima kasih Kak. Dalam pada masa saya tu dah ke kiri jalan saya, Akak masih lagi tarik saya ke kanan. Terima kasih Kak. Saya bersyukur sangat. Terima kasih so much Kak. Good night Farah, tidur dulu. Astaghfirullahalazim. Tadi aku elok mengaji. Berapa lain macam. I love you, baby. Baby.
Apa yang menekan sangat ni? Apa yang menekan-nekan kau ni? Terima kasih Kak Bang. Semoga murah rezeki. Review je lah. Apa yang macam menekan kau? Dah, kau main mendesah now lagi bunyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sahabat semua yang hadir, yang singgah, yang setia. Tuhan doa moga Allah sentiasa jaga rezeki korang bertambah tak kira. Kak, lagu akak ni memang macam lain betul lah ya. Mana akak dapat stok-stok lagu ni? Memang lain lah akak ni. Yelah. Mana akak dapat Terima kasih Kak. إلك كل عمرنا ذرت إلك لك ترى عايش لك ترى عايش. Ku penat ya Allah memikul beban yang aku cipta. Aku lelah ya Allah, adakah masih ada ruang untukku? Aku Akak kiranya hari ni kita seimbang. Dalam masa sekejap kita nak jadi setan tu, okay, ada akak abang yang tarik tangan kita ke atas balik. Okay, so hari ni kehidupan kita seimbang. Tak terlalu setan dan tak terlalu orang cakap baik sangat. Seimbang sama rata. Okay, terima kasih Kak Bang. Semoga murah rezeki kakak-kakak semua. Memanglah nak packing tapi dah tak boleh nak fokus lah. Terima kasih Kak. El DJ la pone y se enciende el calor. Baila, baila bajo el cielo azul. Que la noche tuya y la vibra es full. Baila, baila. Rindu abang nak start. Asal kau pula yang rindu dia ni Kak? Apa masalah kot? Mek Chan, thank you Kak. Apa yang masalah sangat kau nak rindu dia? Kau kenapa? Asal kau pula yang nak rindu dia ni? Apa masalah kau ni? Asal pula? Hanya mak, orang tengah marah ni tak payahlah topi ni. Hai. Dua orang punya lah asal. Orang lain. Dia tu orang punya. Orang punya lah. Akak, thank you so much. Sayang, boleh salah asalkan jangan selingkuh, boleh marah asalkan jangan pergi, boleh bertengkar asalkan jangan putus. Aku hanya ingin punya hubungan yang tidak akan. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. All you gotta do is miss me. Patah-patah patah-patah Selawat. Secinta yang ada untuk jandaku, lalala. Lagu janda ni sedap lagu janda tu sedap pula. Mana pula lah dapat lagu janda ni.
setengah mabuk, pidatone rodok rumuh. Kita ini pejabat maka harus amanah berjuang demi rakyat. Ayo. Dah lah Kak. Penat lah. Mai sini akak bungkuskan Alan. Sudahlah Kak. Engkau tu satu hari je kau semangat buat kerja. Misi cintaku. Bunga. Simak. Kenapa kau tak nyanyi Farah? Kau geti ke? Kau faham? Faham tulisan Thailand tu? Kau faham tak? Unfortunately, I'm acceptable. I'm acceptable. I'm acceptable. Besok pagi kan? Besok pagi nak pergi beri swap besok pagi. Melaka cuti. Me. Dah lah Kak. Berhenti boleh berhenti. Kan ada lagi gift lain-lain. Yang ni nak bercakap pun susah lah. Bukan tak bersyukur. Nak bercakap pun payah. Yang lain ada kan? Bentuk lain. Kereta api ada. Paus ada. Dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk jandaku. La la la. Wanita yang gadis lepas gadis. Lagu janda kuat suara kau. Tangkat selawat tak terkeluar. Ethan pun. Terima kasih Kak Bang. Semoga murah rezeki, sihat selalu, kaya raya. Amin. Farah Ethan, yang mana komen Farah Ethan tu blok dia. Dia yang bapa Ethan. மனிதன் முகம் கல்லு உள்ளம் step back fake கண்கள் என்னை பார்க்கும் மர்மம் கூட்டம் எல்லாம் ஒரு கண் Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kembalikan sakit ini kepadamu. Aku serahkan semuanya kepadamu. Jangan biarkan aku mendoakan keburukan karena luka di hatiku. Jangan doakan dengan hatiku. Aku ni mana aku ni itu.
Tapi apa kak? Adalah. Uyo, motif dapat. Uyo, motif level 27. Motif paus 15. ไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอยให้เธอเห็นใจ Como pasan los tiempos, y por más que pasan no te saco en mi memoria. Siapa kak? Akak suruh saya invite siapa? Akak suruh saya invite siapa kak? Takkanlah nak invite KA pula kak. Tak maulah kak. Bukan. Dia suruh invite ke saya invite dia? Dia suruh ke apa? Tak kan? Tak kan? Tak kan? Tak nak lah kak. Pula. Engkau kak. Itu yang orang masuk dalam live dia je, orang dah cakap, orang dah komen-komen kenapa tergedik-gedik, kenapa sibuk-sibuk masuk live dia. Padahal orang tu yang panggil kita. Tak nak lah. Ya, lain kak, lain. Bukan tak nak, gila. Nak je dengan dia tu. Tapi kamu lah. Tapi KA tu buat kak handsome. KA tu handsome kak. Tapi macam baik lah. Macam maksudnya bila kita dengan dia tu, kau tak adalah kau buat perangai gila kau tu. Macam tu lah. Apa ini? Kak Aisyah, thank you so much. Comel. Kan ada je gift lain-lain tu. Anas ke KA yang handsome? Malah KA yang handsome, tapi Anas number 1 in my heart. Tiba. Nak buat Maggi Sat, pergi buat. Pergi buat dekat sini. Kalau bagi tahu nak masak Maggi pun, bukan saya teman kat apa. Saya tak teman awak dekat dapur pun. Pergi bangun buat sendiri. Tinggalkan je handphone tu. Tak payah bagi tahu. Kita ni tak couple pun tau. Nak update semua. Lain lah kalau kita couple. Nak masuk bilik air pun bagi tahu. Kita tak couple. Buat je apa yang rasa nak buat. Masak Maggi ke apa ke, ada makan-makan. Kak Bella, thank you so much. Nampak tu kan ada kereta api tu. Ya, Alhamdulillah banyak dapat gift hari ni. Terima kasih Kak Bang. Semoga murah rezeki. Kaulah yang terindah dalam hatiku, yang pernah ku miliki. Terima kasih Kak. Seronoknya. ويا كثر الأحزان يا كثر وجعاته يا كثر الأحزان. Ni kalau tutup mata orang nak tengok apa lah ni? Lah sampai pukul 5 Kak. Saya ingat besok pagi saya nak pergi brisk walk. Muka tak payah main. Masya, tak payah main muka orang. Suka.
Ya, aku dia ni. Aku dah tadahkan muka ni Aisyah. Ni dah tadah muka dah ni. Dah tadah ni. Cepat. Dah tadah muka ni. Sekejap memang pelik-pelik gift hari ni kat abang Farhan sampai pukul 3 okey tak ada lama-lama. Ni 12 1. Awal pukul 1 je. Lama lah ai. Tu malas tu. Kak. Mokti memang tengah banyak duit ke? Love. Mokti memang tengah banyak duit ke? Memang tengah ada Tengah masuk Kalau ada tu yang pos yang macam besar sikit tu, yang masuk kat bangunan tu. Ni kan. Nak marah. Duit kereta dia yang paling banyak. Tapi tak marah, mana tahan simpan sorang-sorang. Kan? Ni siapa pula ni nak marah rezeki. Tak apalah. Janji semua orang. Wow. Wih, serius Mokti. Serius Mokti memang tengah asyuk tu. Tahu tadi minta harimau yang sepak bola tu. Mokti memang tengah asyuk tu. Tahu tadi minta. Aduh, asal lah tak fikir. Kenapa tak fikir dulu, Farah? Mokti kaya-kaya. Usha. Mokti, ada lagi sikit ke? Mokti selalu sikit-sikit belanja. Tapi hari ni macam Mokti tengah asyuk lah. Dapat bonus apa? Mokti tengah asyuk. Terima kasih Mokti. Semoga murah rezeki. Terima kasih abang kakak. Mokti tengah asyuk. Okey, sampai 1:05 minit. Sultan acap ke? Betul lah kalau ada ni. Okey, Mokti macam ni. Hari ni Acap tak live. Hari ni Acap tak live. Dia spend time dengan family. Jadi kat sinilah yang okey, inilah tempat hiburan malam ni. Okey. So malam ni kat sini. Nama gift tu Harimau Malaya Kak. Harimau Malaya tu. Mokti. Harimau Malaya. Dia orang cakap tu Farah tak tahu nama dia. Nama tu yang ni tu. Itu ni. Terima kasih banyak-banyak Mokti. Semoga kaya raya, sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Jual garmi habis hari ni. Dapat gift banyak.
Minggu ni pergi jumpa Abang Anas tu nak pergi tukar duit lagi sikit. Duit apa? Ni kalau ada belen-belen duit akak bang ni. Pada tukarlah sekali. Boleh lah topak-topak besok. Farah jangan meminta kak. Farah tak kisah apa orang nak cakap. Kalau dia rasa Farah meminta, terpulang kat dia. Farah tak ada masalah pun. Farah tak ada masalah kak. Cakap dengan dia. Minta pun bukan terus dapat. Sama macam kita kecil-kecil. Kita minta-minta pun bukan terus dapat kat bang. Kalau dapat rezeki. Kalau tak dapat. Kau hadirkan dia dalam mimpi, membuatku merasa bahagia. Saya ada rose je ke? Tak apa. Tak apa kak. Tak apa. Bana ono bana oh bana ono bana oti bana ono bana oh Eloklah kalau tak live sampai pukul 5 pun kat bang. Kalau macam ni lah gaya dia. Macam ni gaya dengan gift yang akak bagi dengan saya yang buat kerja macam ni. Besok pun tak jalan barang ni. Tak payahlah kita live lama-lama. Mak Teh, thank you so much Mak Teh. Kalau macam gini lah cerita kita ni. Kan? Tak payah. Nak order macam mana kak? Hari ni habis. Hari ni habis kak, tapi esok ada. Esok Melaka cuti Farah. Hari ni Melaka cuti. Maksud ya betul. Besok. Ya betul. Melaka cuti 2 hari lah kiranya. Mana Farah beli t-shirt tu dekat Victoria's Secret? Tapi dah habis dah. Benda ni datang satu je saiz ni. Dan satu je. Dah sejam live baru bungkus 2. Sebab tu kata nak tutup live ni. Memang kalau live dengan kau kak, yang sejam 2 dah sejam. Surat Kamis cuma satu seperti bangun. Aduh sayang, yang penting bisa makan. Bukan kekurangan. Hatiku sering bertanya, di mana ujung cerita. Mak, Inang dapat gift banyak. Banyak dapat. Mak tadi tak ada. Mak ada. Nak packing ke nak nyanyi tu lah pasal Masya. Tengok dia orang asyik bagi gift nyanyi. Mak tadi ada lagu Tamil lah apa semua. Sebab akak ni ada nampak dia mengingatkan tentang kematian. Kita akhirat. Pergi kamera tu maklum. Pergi dengan mak je. Tu yang tak buat banyak hari ni. Mak, I love you. Mak Masya cakap I love you. I love you too, Masya. I love you too. Masya beri kat ibu mak. Tekan-tekan. Mak tak tekan. Kak, beg kuning mana? Beg kuning dah habis hari ni. Esok tahu. Mak tahu ke pasal kereta? Tahu dah. Dah semua dah cerita-cerita dengan dia. Apa pun tak boleh. Mak pun habis. Terima kasih, Mak. Apa tu? Mak, I love you so much. Mak, dia orang cakap I love you. Gigi Mak dah siap. Kak, bukan saya rasa klinik tu dah buat lari gigi dia. Tak, dia terus senyap. Dia senyap. Memang dia cakap. Dia buat lari agaknya lah. Kak, gigi orang tua tu dah siap. Kan? Dia dah buat lari agaknya. Tak, dia dah tua-tua
tunggu pasal tunggu acu. Tak, belum. Hujung bulan. Lah, Lah. tak. Hujung bulan nanti. Give apa pula goreng telur ni? Kak Ayu, thank you so much. Nak tengok mak. Tak payahlah, Kak. Hari-hari tengok mak kat sekolah. Kalau tengok dia dalam keadaan sekarang ni, dengan tak bersaung apa, tidur mimpi ngeri kau malam ni. Tak payahlah, kau tengok je lah aku ni, Kak. Ha. Kau kalau nak buka Ah. orang. Baru banyak ni kau pukul Farhanina. Ya, layankan dia orang ni lah. Tengok tu game macam mana orang nak fokus buat kerja. Orang bagi game kau tak fokus ke? Nak Kau hidup kau bermulau je. nak tengok. Buat kerja. Jamlah Masya. Maksudlah Masya bagi game yang kat muka apa semua. Macam bagi yang dekat muka, kasih muka dia tu putih. Makin lama makin hitam aku tengok. Kan? Kan Masya? Apa tu? Apa tu nak? Tu ada Masya tu, serabut. Hati ada niat, ada tekad tahu bulat. Ayo berbuat. Sang kuning, paring warto dan nato proyek angkor. Ya Allah, Masya kau ni. Apa yang dekat pipi ke kat tempat kembang lagi tu? Alamak, kau ni kan Masya kan? Mentang-mentang lah orang tak boleh nak marah kau. Sebab kau punya duit yang paling banyak. Kau gunakan kesempatan tu. Tengok tu. Cermin mata ni. Say. Aib ni. Tapi kau yang minta game ke? Tutup dah mak letak ni dah. Aku tengok bau banyak ni di bungkus. Korang comel masih tak? Bukan mak kena block ke? Dia mak kena block. Dia tengok kat sini je. Allah. Sabar je dah macam. Siapa? Untuk kat luar tu mak tak kunci kau tak dengar kau nak Handphone dah jatuh kat muka ni. Pergilah tidur, Kak. Besok kau bangun ada ulcer pula dekat bibir sebab handphone jatuh. Pergilah tidur. Yang kau tahan-tahankan mata kau tu kenapa? Mak ai. Banyak kali dah handphone jatuh pun. Janji minggu depan lunasi angsuran, Kamis Jumat Sabtu tapi sepi panggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan. Kekurangan. Together we are. Tebu Universe. CTU paling murah ni. Barang umrah dah siap ke? Belum. Fana tinggal nak beli tudung je. Lepas tu, tapi sebab tudung pun hatiku sering bertanya. Bukannya di bibir tanpa sebarang. Diamlah sekejap, Kak. Oh, nak cakap ni. Tadi cakap apa? Oh, pasal tudung kan?
Janda dalam Hatiku rasa cinta yang ada untuk jandaku. La la la. Wanita yang ku lepas gadis. Dah beli kereta ke Farah? Dah payment separuh. Dah tahu dah. Itu yang kau menekan-nekan suruh live daripada petang tadi kan Masya kan? Itu kan? Nak buatkan kau seronok kan? Betul? Itu yang kau suruh Kak live lah. Kak mandi lama sangat mandi Kak. Mandi apa lama sangat? Aku mandi kejap. Aku mandi tadi pun dia percikaikan Kak bang. Kenapa yang mandi lama sangat? Dia mana tahu mandi orang bercinta macam mana? Mandi sambil nyanyi apa semua. Dia mana faham Kak bang? Dia tak rasa benda tu. Alah. Dia tak rasa. Alah. Kak kenapa? Mandi apa yang lama sangat tu Kak? Dia tanya aku Kak. Aduh yai. Aduh. Sayang. Kau guide dengan masa kesunyian tu Kak memang. Dialah tu ketua kepada perempuan-perempuan sunyi se-Malaysia. Kak, saya rasakan lampu ni, saya macam peningkan dengan lampu ni sebenarnya lah Kak. Saya salah Kak, pada sebelum ni saya live okey je. Kak rasa saya kenapa? Tapi ni tak teruk sangat lah. Tapi ada juga rasa macam ada juga rasa dia sikit lah. Tutup je lampu pakai lilin. Rabun ke? Oh, saya rabun ke? Oh, rabun ke? Aduh, selalu orang cakap cinta itu membutakan. Tapi kali ni, cinta itu merabunkan. Tak buta lagi lah. Bau rabun. Faham? Oh, tak buta. Ingatkan cinta tu membutakan. Oh, cinta tu merabunkan lah. Okay, faham. Ada spek mata untuk silau. Kak, itu kan saya beli spek mata hitam nak bawa pergi umrah. Tapi saya tak tahu asal dia hantar warna putih Kak bang. Sebab kan sekarang musim panas kan. Belilah warna hitam satu. Konon nak buruk je. Macam makcik-makcik je. Tak tahu asal dia hantar warna putih ni. Tak lawa lah. Nampak macam budak nerd sangat. Nampak macam budak baik-baik lah. Ya Allah, nampak budak-budak sekolah pula. Nampak macam budak sekolah pula. Orang dah nak kahwin lah. Tak boleh. Tak kena, tak sesuai. Ini je memang mata tak sesuai, tak boleh. Orang dah nak kahwin macam budak-budak sekolah baru nak up ni. Faham dah nak kahwin. Bukan Kak, saya ni kalau barang sampai, saya jarang tengok hari yang sama. Akak siapa ni? Terima kasih Kak bagi gift dari tadi lagi. Semoga murah rezeki.
Saya ni Kak, barang sampai bukan saya terus buka tu yang tengok-tengok dah tak boleh nak ni dah. Dah tak boleh nak return dah. Kadang pun dah tak ingat dah barang apa yang beli. Lalu beli je. Lepas tu mak yang buka. Lepas tu dia. Pakai cermata ni lagi pening. Farah, Jasin siang ke malam sekarang? Jasin tengah subuh. Faham? Setan apa nama tu? Terima kasih bagi gift. Tak nampak lah nama apa. Pergi klinik cek Farah. Nah. Pergi cek lah kat bang. Kadang-kadang naik motor. Farah naik motor. Waktu siang. Rasa macam pusing. Saya rasa saya ada masalah yang saya tak boleh kena terlampau panas sangat. Sebab yang sebelum ni kat sekolah yang saya pensan tu, masa tu cuaca terlampau panas. Jadi saya kan Kak, bila macam panas sangat, sebab tu kalau kat sekolah tu Kak, kalau saya cakap dengan Kak terus terang saya selalu cakap dengan mak, tak nak meniaga mak dengan ni, kalau boleh tak nak meniaga kat sekolah tu. Kak, kat sekolah tu meniaga panas gila bapak. Walaupun duduk bawah kemah tu, sebab dia tak ada, memang panas Kak. Sebab tu saya macam tak boleh, benda terlampau panas saya tak boleh. Tapi kan Kak, tapi macam mana pula kalau tak meniaga sekolah kan? Tapi kalau ikutkan dari sudut hati yang paling dalam ni, tak nak pergi niaga kat sekolah tu. Sebab panas sangat. Vertigo Macam saya nak check lah Kak. Daripada hari tu Kak cakap saya ada vertigo tu. Kena pergi check doktor Kak? Kak, terima kasih Kak bagi gift. Kena. Bukan Kak, saya panas tu boleh buatkan saya sampai pingsan. Saya bukan cakap panas perlu tu saya okey je Kak. Tapi panas tu buatkan saya boleh pingsan. Sebab saya dah pernah kena dah sebelum ni. Kurang Anas cium tak? Anas cium. Maksudnya Abang Anas tak cium sangat? Ke macam mana? Macam mana? Bukan. Orang tanya. Tanya pun nak marah. Alah. Orang tanya nak marah aja. Sukalah. Aduh, yai. Kau semua benda nak cium. Ya ke? Kurang tidur tu Farah. Yelah Kak Farah, kalau kurang tidur Kak cakap tu betul. Sebab saya Kak, macam Kak cakap, masa saya cakap dengan Kak, saya boleh tidur pukul 3 pagi, saya boleh bangun pukul 6. Lepas tu saya ni Kak, kalau dah start bangun buat kerja daripada pagi tu, saya tak tidur. Saya tak tidur sampai malam yang saya tidur balik. Itu masalah saya. Siapa angkat Farah time pesan? Kak, saya akan bangun sendiri. Saya akan sedar sendiri. Macam sebelum ni saya jatuh dekat tanah, dekat rumput tu, sampai muka saya bercalau tu. Saya bangun sendirilah. Saya sadar-sadar nanti. Dah tahu-tahu dah dekat bawah je. Dah dekat tanah je. Sebab tu, itulah sekali tu yang saya macam jadi takut lah. Tu yang kadang kalau bawa motor tu, kalau semacam je saya berhenti tepi. Kadang-kadang bawa motor laju sikit nak cepat-cepat sampai rumah. Tapi macam beberapa hari, dulu jarang je kena.
Dulu jarang je kena. Sekarang ni pula macam beberapa hari ni. Tak ada orang nampak ke? Tak ada. Masa tu budak-budak dah balik sekolah. Saya dah nak kemas. Saya pun dah end life dah masa tu. Saya dah nak kemas tempat berniaga saya dah masa tu. Nanti kahwin okey. So maksudnya kena kahwin cepat. Akak, siapa bagi Rose, thank you so much. Kiranya macam kena kahwin cepat ke? Ya, ni kan kahwin ke? Ya, ni kahwin. Ya, ni kahwin. Lepas tu dah kahwin besok. Kena tunggu lelaki tidur pun boleh tidur. Dia serabut. Kalau lelaki tak tidur, kena tengok TV, teman tengok. Ingatkan kahwin boleh buat legakan penyakit. Alah, rupanya lagi menambah-nambah masalah aku. Aduh lah, hai. Tapi Abah Anas tu kan tidur awal. Memanglah, ni sebab dia seorang-seorang. Esok kalau dah seru, dah serumah kambing betul lah. Aduh lah. Aish. Apa dia cakap apa kak? Tak sempat nak baca lah. Tadi dia cakap apa, tak sempat lah. Tadi dia cakap nak buatkan Farah rumah sebelah dia. Amira Syirah, kau diam jap. Diam jap. Thank you Masya. Dia nak buatkan tak payah. Elok nak tidur sekarang. Bangun pergi live jual limen. Elok aku baru ingat aku nak tidur apa benda. Kan? Ingatkan boleh lah tidur. Kan? Bangun pergi jual limen tu. Alamak, siapa bagi ni? Terima kasih so much. Aduh, sayang, yang penting bisa makan. Cakap nak tua sama-sama dengan Masya je lah tua. Kalau dengan Anas tu dia tua dululah. Kalau dengan Masya kita tua sama-sama. Dengan Anas tu dia tua dulu, lepas tu baru kita lah. Dia lah dulu. Kan? Dia lah dulu. Kita tua sama-sama. Jangan risau Masya. Farah, thanks Farah, teman lipat kain. Betul, dah habis lipat. Betul, habis lipat. Bukan tadi kau lipat selai, lepas tu pegang handphone setengah jam. Letak balik, lipat baju selai. Betul habis. Tak, orang tanya je. Betul tak apalah. Kalau betul boleh habis, okey lah. Tahu-tahu je. Memang dah terlebih tahu sangat dah perangai kau tu. Terus. Kak Mami, thank you so much. Ini aku jangan urus.
Farah, Khamis ni pukul berapa? Saya pun tak pasti pukul berapa, Kak. Saya pun tak tahu. Saya ni, Kak, kan. Saya tak adalah tanya-tanya, Kak. Kak ni pukul berapa, tak ada. Saya ikut je. Sebab saya cakap dengan Kak, tak benda saya cerita-cerita je lah, Kak. Kan sebelum ni Farah cakap dengan Kak, Farah tak ada ambil. Kak Hana, thank you so much. Farah tak ada ambil job review apa semua. Tapi kali ni sebab nak beli kereta. Lepas tu pun sebab diorang pun nak tolong beli kereta. So macam ni. Sebabkan Abang Anas dengan Kak Liza bagi jumlah yang lebih kurang sama macam Masya. So hari Khamis ni kan Farah live kan barang Abang Anas dengan Kak Liza kan. Sebelum hari Khamis tu nanti ada satu hari tu Farah tolong jualkan barang Masya. Maksudnya sama adil lah. Kak faham tak, Kak? Akak boleh support Farah tak? Produk Jungle Girl tu. Farah buat affiliate. Kak Abang boleh support. So macam rasa macam adil lah. Tak nak, maksudnya Masya pun bagi lebih kurang duit macam gitu juga. So nanti kan Masya tak minta Kak Abang. Dia tak minta pun. Cuma Farah rasa macam okey lah sebab Abang Anas dengan Kak Liza pun bagi duit tapi kita kena buat live untuk dia. So Masya pun bagi tapi Masya tak minta. Tapi Masya ada buat juga. Kan Kak Abang kan? So Farah rasa okey tak apalah. Satu hari tu at least sikit ke banyak. Maksudnya Farah bekerja juga untuk duit tu. Boleh Kak Abang tengoklah macam esok ke ataupun lusa. Tapi sebelum pergi Kak Abang Anas tu lah. Farah settlekan minggu ni juga. Terima kasih Kak Abang. Dia tak minta pun. Farah je. Boleh. Love so much. Jarang Kak Abang cakap tak boleh dengan Farah kan. So Mr. Kai ni siapa? Macam handsome je. Dah lama tak menggatal dalam live ni. Mr. Kai tu siapa? Single lagi ke? Nak nombor phone beli? Nombor phone. Lama lah pula tak menggatal lah. Dah tak ingat dah macam mana nak gatal dengan jantan. Nombor phone dia. Farah guna tak bambangan jaga ke? Kopi dengan coklat tu? Kopi yang mak minum kopi sebab Farah tak minum sangat. Tapi Farah minum coklat. Yang tu yang Farah nak buat sebab yang tu memang Farah minum kan. So yang tu lah yang Farah nak live nanti. Tak payah mengadu-ngadu lah. Luat lah. Minyak jaga ke tu untuk apa, Kak? Minyak gamat tu elok, Kak. Kalau Kak belakang sakit ke, Kak kan dah tua. Kak, kaki Kak kalau lengur-lengur pun. Kak, saya kan belakang ni sakit. Macam sakit belakang lah. Kadang-kadang macam angkat barang kan. Suruh mak sapu. Lepas tu kau pergi tidur. Elok Kak Bang. Tapi kadang-kadang benda-benda ni macam serasi. Bukanlah kita macam ni. Tapi kalau kita serasi dengan barang tu, memang elok. Tapi ada orang tak sesuai. Macam tu. Tapi Akak try lah dulu. Kalau tak sesuai, ambil je minyak tu, guna goreng telur. Apa nak pening-pening? Tak adalah bazir sangat. Apa nak susah-susah hati now? Kan? Ambil minyak tu, letak dalam kuali, goreng telur. Masih Kak. Pukul berapa live Jungle Girl? Farah punya plan, besok Farah nak pergi brisk walk pagi. Sebab 2 hari ni nak pergi brisk walk tapi orang ramai. Love you so much. Nanti bagi tu Farah okey Kak. Minyak tu kalau Farah berapa kali pakai? Tak banyak lah Kak. Pasal aku ni kan lemak tebal. Jadinya sekali curah je dah tinggal separuh botol. Botol dia kan kecil. Sekali curah dah tinggal separuh. Akak kan kurus, tak ada lemak sangat kan. So bertahan setahun lah. Macam aku ni banyak lah nak pakai. Macam kau tu sikit je lah. Ciu. Akak dia ada minyak yang untuk enzima.
Besok Farah letak kat beg kuning, akak boleh baca orang punya feedback juga. Dia ada minyak dia. Anak saya berlubang kaki. Ya ke Kak? Terima kasih Kak. Farah makan apa? Tak makan apa. Minum air je. Tadi beli nasi goreng. Nasi goreng Pattaya. Minyak tu kena pakai kat mana Farah? Ni kat tepi telinga ni sapu kan. Kau kan jenis degil-degil macam setan kan. Ambil minyak tu sapukan kat belakang telinga ni. Jadi biar sejukkan sikit perangai kau. Tak adalah menyetan je hidup. Tak kisah kau sakit kat mana, yang penting sapukan kat belakang telinga ni. Ambil minyak tu. Sapukan dekat belakang telinga ni. Akak, thank you so much Kak. Sapu dekat mana? Gila betul. Dah 10 tahun dah hidup. Tiba-tiba minyak tu nak sapu kat mana pun tak tahu kau ni. Dah dekat 1 juta like. Thank you so much abang kakak. Minum kopi jagung ke tu bertenaga. Kak, akak minum coklat tu Kak. Kalau akak tak minum kopi, akak boleh minum coklat dia. Tapi esok lah. Ni tak letak beg kuning. Nanti cakap-cakap akak tak tahu kopi yang mana. Lepas tu nanti akak beli kat orang lain. Esok kalau saya jual dapat juga saya duit belanja. Akak minum esok dengan saya lah. Dengan saya ke? Oi. Yang ni. Yang ni betul ni. Ni. Duit kereta dah cukup ke Farah? Farah minta mak sikit. Farah minta duit mak sikit. Mak, tak cukup duit sikit lah. Mak tepat sikit. Tuan. Mak. Hai kau ni. Big Mama kau orang tu. Tak adalah, mak kan naik free. Kan. Sikit lah. Low. Tuan. Abang Jimmy, thank you so much. Abang Jimmy, sayangnya Abang Jimmy sangat tu. Abang Jimmy. Abang Jimmy. Abang Jimmy. Ayo. Abang Jimmy. Abang. Abang ni berduit lah. Abang single lagi tak bang? Farah, kalau Singapura, Kak, saya tak ada posting ke Singapura. Sorry tau, Kak. Saya tak ada posting pergi Singapura. Abang Ana masuk. Tak ada. Dia dah membuta dah orang tua tu. Tak ada maknanya time-time macam ni dia masuk. Dah membuta dah orang tua tu. Farah, kenapa tak ambil kereta tinggi? Tak suka. Saya memang suka kereta-kereta yang macam masuk je dalam kereta. Steering tu dengan perut saya bertembung. So dekat. Nak pusing steering langgar perut. So dekat situ ada physical touch orang kata. So dekat situ, so Farah suka benda-benda yang macam tu. Jangan risau.
Setinggi apa semua saya tak suka. So saya suka yang macam tu. Perut saya dengan steering. So setiap kali pegang macam tu. Kita kan ada selera yang lain-lain. Gila lagu, geli je. Rasaku rasamu lah. Geli lah. Alah, rasaku rasamu. Please lah. I'm Jimmy. I'm Yummy. KA ke Abang Anas yang handsome? Kak jangan risau kak. Dua-dua tu kau tak pernah jumpa. Jangan kau risau, jangan kau persoalkan. Dua-dua tu pun kau tak pernah tengok. Yang saya dah menikmati dah dua-dua tu. Indah ciptaan Tuhan. Kau tetap tengok dia orang tu dalam live je. Jadi jangan sibuk-sibuk lah. Siapa yang handsome. Tak payah. Dah lah tak dapat tengok. Sibuk yang tanya siapa handsome. Farah sayang Abang Anas betul-betul ke? Ada ke sayang orang tipu-tipu? Ada ke sayang orang tipu-tipu? Ada. Kau tahu lah kalau kau selalu tipu-tipu sayang orang. Macam ni. Farah, akak belum tengok Abang Jimmy saya. Tak apa. Asalkan bukan habis jam, Farah okey je macam mana sekalipun. Yelah, beli cincin panci-panci siapa pun je, siapa yang akan dapat. Tak payah cincin tu. Orang perempuan tu nak dimanja, dibelai. Cincin tu memang nak juga. Tapi kalau dapat cincin tapi tak dapat dimanja dan dibelai, disayangi, tak nak. Cicak kata betul. Bukanlah cakap dia tak mampu dibelai. Susah nak basuh berak dia tak baik cakap macam tu kak. Kalau akak hari dapat suami yang sihat pun, esok-esok kalau suami akak dah bedridden, kena juga kau tukar pampers dia. Tak baik cakap macam tu. Tak baik. Dosa tau, kau yang dosa. Ada muka. Ada orang tadi cakap sikit je. Kau yang cakap kau dosa. Ada muka. Tanggung seorang-seorang. Tahu kau takut. Tak baik cakap orang macam tu. Kau dah bersalah kan? Tak baik kau. Yelah, memanglah orang mulakan, tapi orang sikit-sikit je. Kau tu yang lebih-lebih sampaikan ni. Dosa lah. Orang sikit-sikit buat hiburan je. Kau buat pantang orang petik-petik sikit. Kau jauh-jauh pergi. Padahal lah muka.
Pergi minta maaf balik dengan dia. Lah mesej dia minta maaf. Kau yang cakap dia, saya tak ada. Farah, ulas sikit pasal Samtot. Kita jangan terlalu mengulas rumah tangga orang. Dalam banyak-banyak benda, jodoh, rumah tangga, rezeki, keturunan, benda ni jangan ulas-ulas sangat, Kak. Sebab benda ni kita pun ada. Tak jadi kat kita, jadi kat anak-anak kita. Tak jadi kat anak kita, jadi cucu kita. Tak, benda tu betul, Kak. Kadang-kadang baca komen takut. Betul, Kak? Dia memang dah salah. Itu masalah dia suami isteri. Tapi dah masa kita marahkan dia sebab dia buat bekas bini dia, kita kena ingat juga. Boleh komen, berhati-hati. Sebab kita mungkin selamat, Kak. Mungkin kita laki bini tak bergaduh macam tu. Tapi anak-anak kita besok, orang cakap minta jauhkan. Tapi beringat-ingat benda tu. Jangan ikutkan perasaan. Takut kadang-kadang baca. Dia memang dah akak pun baca file, aku pun baca juga file tu walaupun aku sekolah tak pandai kan. Ujung-ujung aku tidur je. Tapi bacalah sikit kan, kalau macam ni kalau kau borak kan aku tak tahu apa-apa pula kan. Jadi aku pun mengikutilah sikit perkembangan semasa. Baca juga. Tapi bila baca dekat treat orang sampai sebagainya, tak payahlah. Selebihnya dia pun masing-masing biarkan dia dengan hidup dia. Lambat cepat kalau tak kat dunia ni, dekat akhirat besok dia dapatlah apa yang dia buat kan. Apa nak pening-pening.